Haha. You pilih bauan apa? Reed Event. Kenapa ready pilih Reed Aven? Saya ni seorang yang suka lebih kepada ke arah lelaki, yang maskulin-maskulin, yang woody-woody punya bau. Bau jantan lah. Bau jantan lah. Walaupun muka jambu tapi bau jantan. Sebab Reed Aven ni dia ada woody dan dia juga ada scent of leather sedikit saja. Yes. Sesuai untuk you all bawa pergi indoor dan juga outdoor. Kalau you all duduk indoor lagi ngam. Yep. Apa you suka perfume Paradise? Packaging dia lawa. Botol perfume ni sekejap saya buka lah. Saya buka untuk korang lah. Botol ni punya perfume sangat lawa guys. Berbaloi lah kalau beli. Berbaloi dengan harga RM40, you all dapat kualiti yang Hari ni kita nak tanya pula dengan Errol Faisal. Kenapa Errol pilih Aqua D? Sememangnya saya suka bau yang betul lah untuk saya, ini bau dia sangat maskulin lah. Dia refreshing. Amongst the rest yang saya bau, Aqua D sangat melekat kat saya lah. Sebab Aqua D ni dia ada bauan citrus. Citrus tu yang buatkan dia lebih fresh dan sesuai dengan suasana indoor dan juga outdoor. Outdoor, betul. Dalam banyak-banyak brand, kenapa pilih Perfume Paradise? Ini sejujurnya saya spray kat dalam bilik tau. Orang masuk bilik saya, apa yang wangi bilik korang ni? Padahal saya spray semalam tu. Melekat 2-3 hari. Betul, itu betul. Maksudnya spray sekali? Wangi 3 hari, satu bilik. Bukan satu bilik. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit.